Hai semua, hari ni jom teman Cik T DIY pedestal ni pakai barang-barang daripada Eco Shop je. First kali korang kena beli kepingan kayu ni dalam 10 keping. Lepas tu guna je stepper gun ni. Beli je dekat TikTok. Yang ni dia siap dengan punya ubat dia sekali. Dah kayu tadi korang buat bentuk cube dalam 2 pieces. Lepas tu korang cantum je guna kayu lebihan ni. Ni lepas tu korang boleh stepper gun. Nak bagi kuat sikit, korang boleh letak screw sekali. Lepas tu boleh tutup dekat bahagian bawah dengan bahagian atas. Kalau korang tak tutup bahagian atas ni, korang boleh buat dia macam pasu, letak je bunga. Tapi Cik T nak buat dia sebagai pedestal, and then Cik T ada stiker ni lebihan hari tu. And Cik T akan gunting dia bentuk macam mozaik. Ikut korang lah nak bentuk apa kan. Cik T buat macam bentuk panjang macam ni. Lepas tu dah siap tampal semua, korang boleh lah letak filler dia dekat tepi-tepi ni. Penuhkan setiap ruang dia. Lepas tu dah kering apa semua, korang boleh sanding and then lap dia bersih-bersih. Dah siap. Lepas tu bolehlah letak barang-barang decoration dekat atas ni sebagai side table ke apa. So korang itu saja video kali ni. Bye.